Hai korang, Assalamualaikum. Saya Faiza, welcome back to my channel. Okay, tanpa membuang masa, kita terus ke tujuan utama kita. Saya hari ni saya nak kemas saya punya peti ais. Sebenarnya macam ni. Ada yang komen dekat saya punya video, kira dia bagi cadangan lah. Kan saya selalu cakap saya dah tak ada idea nak buat video apa. Jadi dia bagi cadangan, dia suruh saya bersihkan cermin tingkap ke, bersihkan kipas ke, lepas tu bersihkan peti ais ke. Jadi sebenarnya benda tu saya buat je, cuma saya tak rekod sebab leceh kan. Tapi memandangkan bila orang dah bagi cadangan tu macam seolah-olah minta saya buat video je kan. Jadi saya pun buatlah video walaupun saya malas. Sebenarnya saya memang malas. Saya tak nak buat pun sebab saya penat. Setiap kali pun saya akan cakap saya penat, saya busy. Tapi saya cubalah. Jadi ni, tadi saya pergi NSK. Baru je sampai rumah. Jadi kalau korang dengar suara saya termengah-mengah tu sebab memang saya baru sampai. Saya penat. Jadi inilah barang-barang saya beli. Tak banyak pun. Bukan untuk sebulan punya belanja. Bukan. Saya hanya top up yang mana yang dah habis je. Jadi antaranya. Ni dia. Saya tak tahu apa nama dia. Tapi benda ni lah. Lepas belakang tu ada Nestem. Ada ni. Kentang. Belakang tu ada bawang. Lepas tu ada serai. Ada kobis. Ada bawang. Bawang pula. Ada cili hijau. Cili api. Lepas tu kat situ ada cili kering. Ada bawang putih. Halia, kunyit. Lepas tu, yang ni ayam, 2 jenis ikan, lepas tu ada udang. Jadi, saya nak buat video lah. Sambil-sambil kemas peti ais, saya akan, ni lah, top up lah apa yang patut. Tapi untuk yang ayam ikan ni mungkin saya tak rekod lah masa saya siang tu. Sebab dia akan ambil masa yang terlalu panjang. Dan saya pun tak nak lah kusut-kusut nak fikirkan orang tengok saya siang benda lah ni kan. Jadi mungkin saya tak rekod. Kalau tiba-tiba terrekod tu kira bonus lah. Kalau tak tu tahu dah siap. Macam ni, yang lain-lain ni nak susun tu saya tunjuk lah. Lepas tu sebelum tu jom kita tengok dulu peti ais saya sebelum kita kemas. Tapi jangan terkejut sebab dia macam kapal karam. Ni bahagian atas. Macam-macam ada, main campak-campak ya. Itu entah karipap frozen orang bagi, saya campak je kat situ. Tu adalah ni. Lepas tu bekas ni, yang warna pink ni dulu banyak. Tapi banyak yang dah pecah. Jadi bila dah pecah tu, terpaksalah pakai Tupperware yang lama-lama. Yang orang kata putih. Putih suci, tak ada warna pink. Kan saya suka kalau dia ada pink lah kan. Kenalah dengan tema rumah saya. Tapi dah tak ada tu, macam marba je. Betul kat sini, nampak? Campak-campak je. Semua campak-campak je. Nampak bukan besar mati ikan ni. Lepas tu, kita beralih ke bawah. Yang bawah lagi lah, huru-hara. Macam-macam ada. Lama sangat tak kemas ni. Bukan lama tak kemas. Dah lama tak buat video tunjuk peti ais. Kalau tunjuk tu nampak cantik, teratur je. Tapi hakikatnya, botol air anak ada. Ni cawan pun nak minum pun ada kat situ. Makanan lebihan pun ada. Macam-macam lah, macam-macam. Lepas tu, ni tinggal ni je. Saya punya barang untuk masak. Selainnya dah habis tu sebab kena beli tadi. Bahagian bawah ni bagilah. Macam-macam ada. Nampak? Milo pun saya letak dalam ni. Nampak? Ini dalam botol ni gula. Korang letak tak gula dalam korang punya peti ais? Tak kan? Saya letak dalam peti ais. Sebab dalam peti ais ni semut tak boleh masuk. Jadi saya akan bersihkan lah sikit-sikit. Bukan bersih sangat-sangat lah. Saya bersih sikit-sikit je sebab saya tak berapa nak rajin ni. Jadi sikit-sikit je saya bersihkan. Lepas tu, bila dah bersihkan, kita masukkanlah barang-barang ni semua. 2000 years later. Korang nampak tak? Jam sekarang menunjukkan pukul 2 pagi. Bukan 2 petang tau. 2 pagi. Tadi masa opening, masa tu pukul 5 petang. Jadi selepas saya buat opening tu, saya tak adalah terus kemas peti ais ke apa. Sebab saya nak settlekan dulu barang basah, udang ikan semua tu. Tengok yang ini pun masih ada berlonggok kat sini. Jadinya, kita tengok hasil dia. Saya tak adalah tunjuk saya siang tu. Tahu-tahu dah siap. Inilah dia. Tahu-tahu dah siap. Ayam, saya beli bahagian tight semuanya. Saya dah basuh. Ini paling lama sekali nak settlekan sebab segala lemak-lemak kat celah-celah pabeda semua saya congkil. Saya tak nak. Jadi lama sangat.
Lepas tu ni udang, ikan kembung, ikan cencaru, last sekali kulit ayam, kulit yang tu lah, yang tight tu. Saya bogelkan dia. Lepas tu inilah jadinya. Selalunya kalau kulit ni saya goreng, dan kadang-kadang kalau saya malas saya buang. Ini ada kerajinan sikit, jadi saya ambil lah kulit tu. Jadi tu je lah. Tupperware semuanya putih, sebab itu je yang ada. Ini Tupperware lama-lama. Tupperware yang pink tu, yang pink ni penutup pink, tapi banyak yang dah pecah. Terpaksalah korek balik Tupperware yang lama, pakailah yang lama. Jadi inilah dia. Memandangkan sekarang ni dah lewat sangat dah, tak adalah saya sambung buat video. Kaki saya macam nak tercabut, pinggang saya ni macam nak putus. Jadi esok saya akan benda pertama yang saya akan buat, bersihkan peti ais lah. Kalau tak bersihkan peti ais, macam mana nak susun barang kan. Jadi tu dia barang tadi yang saya beli. Cili, serai semua saya campak je macam tu. Nampak tak semakin parah keadaan dia, semakin huru-hara. Esok kita akan keluarkan semua barang. Lepas tu saya lap je. Saya tak nak basuh, saya malas. Lepas tu kita berhenti dulu kat sini. Tu dia besen, pisau, gunting yang saya guna tadi untuk siang lauk. Masih ada kat situ, tak cuci pun lagi. Sekejap lagi saya nak cuci. Lepas tu saya nak mandi, saya nak tidur, sebab esok saya nak buat video. Kita sambung esok je lah. Bye. 2,000 years later. Hai korang, morning. Sekarang dah pukul 9 pagi. Jadi saya nak teruskan saya punya perjuangan yang masih belum selesai. Ni dia. Lepas tu saya nak kemas peti ais. Korang layan je lah.
Okey korang, ni antara barang yang saya beli semalam. Cili hijau, betul, cili padi, adalah beberapa lagi. Setelah saya susun ke Tupperware, macam inilah dia. Ada serai, ada semualah yang saya beli semalam. Macam inilah keadaan dia. Biasanya saya akan lapik tisu dekat belah atas, baru saya tutup. Tapi untuk buat video ni saya tak lapik lah. Yang belah atas tu saya lapik belah bawah aje. Okey, saya rasa kita dah boleh mula menyusun. Saya dah lap semua. Benda-benda ni semua saya dah bersihkan. Jadi kita dah boleh susun ke dalam peti ais. Okey, korang settle saya bersihkan peti ais dan susun balik barang-barang yang dah orang kata berterabur, yang tak
tak teratur yang huru-hara tu. Ni bahagian atas. Ikan yang mata besar tu kat tepi tu saya dah alih ke lain. Semak pula dia. Lepas tu banyak barang yang tak ada sebenarnya. Jadi bahagian ni, yang ini ais batu. Nampak tak? Ais batu yang cube tu. Lepas tu yang ini ikan semalam. Ikan, udang. Tapi tak cantik sebab penutup dia warna putih. Itu bawah ada ayam. Ni bawah ni sebenarnya ayam lah. Banyak bahagian. Dia bahagian tight je, bahagian isi je, bahagian campur macam tu. Jadi kalau pandangan daripada jauh macam ni. Macam tu lah, kosong. Banyak yang tak ada. Lepas tu kita tengok bahagian bawah. Bahagian bawah pun sama juga, ada je yang barang tak ada. Jadi yang ni ubat sama je. Kedudukan dia sama dan ada orang kata berkecah jugalah. Tak duduk diam dia. Saya dah tegakkan, dia tetap dah nak condong, nak bengkok, nak terangkat, sakit pula hati saya. Ni semua bahagian ubat, macam-macam ubat lah. Ni susu. Lepas tu bawah ni adalah macam-macam. Lepas tu bawah tempat saya letak botol air. Rumah saya jarang ada air manis. Selalunya air sejuk. Lepas tu yang belah sini, ni yang tadi saya tunjuk tu. Ni kalau saya tarik dia terbaring, dia berterabur. Jadi saya malas nak tarik keluarkan. Kat situ ada cube ayam, ada ikan bilis, ada udang kering, asam keping, belacan. Ni semua bahagian dia yang atas ni. Malas saya tarik. Setiap kali saya tarik dia akan terbalik dia punya tapawai tu. Lepas tu ke bawah ni. Ni tempat saya letak segala kicap lah. Kicap pekat, kicap manis, kicap masin. Lepas tu cili sos ke sos tiram ke. Tapi kebanyakannya kosong. Tak ada barang pun. Yang ada hanya kicap. Lepas tu kat sini ada tauco, ada apa tu, kurma, ada entahlah macam-macam lah. Lepas tu yang ini cili merah, cili hijau. Kat sini ada cili padi, halia segala bagai. Macam tu. Yang tadi saya susun tu kan. Lepas tu bahagian bawah ni saya letak je bakul, tapi barangnya tak ada. Kadang-kadang suami saya beli jajan ke apa, snack ke apa kan. Saya letak kat dalam tu lah, tapi bendanya tak ada. Lepas tu bahagian bawah macam ni. Dalam botol tu gula. Orang simpan kat luar, saya simpan dalam peti ais. Sebab saya jarang buat air, jadi gula tu asyik terbiar je, semut datang. Jadi saya tak nak dia rosak. Saya letak dalam tu. Tak ada seekor semut pun yang boleh masuk. Lepas tu benda alah tu, mana ada orang simpan benda kering kat dalam peti ais. Saya simpan benda tu kat dalam ni. Sebab apa? Pernah saya simpan kat luar, walaupun tak buka dia punya paket tu, dia dalam dia macam ada kulat-kulat. Bila masak terapung hitam-hitam kulat. Jadi saya letak dalam peti ais. Dia lebih selamat. Ini nestem. Mana ada orang letak nestem dalam peti ais. Saya letak. Biarlah dia kat situ. Acah-acah nampak macam meriah sikit dalam ni. Macam tu je lah. So betul nak tutup. Macam tu. Jadi kalau pandangan jauh dia macam ni. Nampak tak? Macam tu lah. Tak ada apa pun. Ikutkan bahagian ni saya tak berapa suka. Tak tahulah, daripada dulu saya tak suka. Tapi tak ada perubahan, tetap macam tu. Kenapa kau nak tutup? Macam tu lah. Macam ni. Macam tu. Kalau yang bahagian kosong ni kadang-kadang sekarang nampak kosong. Sekejap lagi tengok ada tapawai lah, botol air lah, cawan lah, semua ada. Sekarang memanglah tak ada apa-apa kan. Macam tu. Settle. Okay korang, settle saya punya kerja. Siang lauk basah, kemas peti ais, lap-lap peti ais, topak-topak barang semua dah settle. Jam pun dah pukul 12. Kejap lagi saya nak kena ambil anak saya balik tuition. Jadinya setakat ni je lah. Korang jangan nak minta macam-macam lagi lepas ni. Saya dah penat. Saya malas. Jangan nak minta saya buat video tu, video ini. Tak payah. Saya malas. Saya penat. Tu je lah. Okay korang. Kita jumpa lagi dalam video-video saya yang seterusnya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.